Okay bro, aku dah check dah. Aku rasa, ni aku rasa lah, hang punya setup ni macam tak masuk zone tau kalau aku tengok kat M15. Okay, based on yang hang bagi kat aku tadi tu, kalau kata contoh hang trade dekat UJ semalam, kalau dekat M15 aku tak nampak dia daripada mana lah. Tapi kalau kata kemarin, dia daripada sini. Okay, yang ini clear lah, dia break sini kan. Okay, so kalau kata macam aku, selalu kalau kata daripada atas ni dah ada breakout, aku akan terus marking zone atas. Okay, aku guna previous high sampai atas sebab yang mana aku consider kawasan ni adalah kawasan yang dia dah break, dia dah makan stop loss orang, lepas tu dia nak turun balik. So kawasan yang dia break lebih kurang dekat sini lah, zone aku lah. Aku akan cari peluang untuk aku entry dalam ni. So kalau kata hantar Fibo pun lebih kurang kat sini lah. So dia tak sampai dekat area 71%, tapi dia retrace ke atas ni, dia boleh masuk lah. Lepas tu kalau kata dekat M5 semalam, okay, thank you. Jadi tak nak vitamin. Nah, ambil. So kalau kata based on semalam dia setup, dekat M15, dekat M5. Kalau kata semalam M5 dah ada bagi dua setup lah. Sekejap aku buang Fibo dulu. Okay, first setup dia bagi dekat sini. Okay, sebab kat sini bagi aku dia setup sebab dia tajam lah. Dia tajam, dia masuk balik. Lepas tu kat sini dia buat breakout. Okay, so kalau kata hang nak entry, hang kena cari kat level-level sini lah. Alright. Lepas tu setup yang kedua dia bagi setup buy kat sini. Tapi ni dah lewat tengah malam lah. Okay, dia buat breakout dekat atas, lebih kurang kat sini. Okay, dia retrace balik masuk kat dalam zone. Lepas tu dia pergi. So kalau kata contoh hang buy kat sini, mungkin kat atas ni hang keluar. Lepas tu dekat belah-belah atas ni hang cuba cari peluang untuk entry sell, hang turun bawah balik. Itu yang aku nampak lah. Tapi kalau kata based on SS yang hang bagi aku tadi tu, dia tak ada benda ni. Benda tajam ni tak ada. And kalau kata dekat M15 tadi hang tunjuk kat aku, tak ada lah. Aku tak nampak bendanya. Aku upload dulu video ni. Sekejap lagi hang tengok.